Isa kami hormati dan kami sayangi dan kami cintai. Terima kasih kerana menjadi lebih daripada sekadar seorang guru. Ustaz telah mengajar kami tentang ilmu, adab dan erti kesabaran melalui kata-kata contoh yang Ustaz tunjukkan setiap hari. Setiap nasihat Ustaz, walaupun ringkas, tetapi banyak membentuk cara kami fikir dan bersikap. Ustaz mengajar kami bahawa kejayaan bukan hanya pada keputusan tetapi pada akhlak dan keikhlasan. Hari ini kami berpisah bukan dengan rasa kehilangan semata-mata, tetapi dengan rasa syukur kerana pernah dididik oleh Ustaz. Kami mendoakan agar setiap perjalanan Ustaz selepas ini dipermudahkan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada salah dan silap daripada kami sepanjang Ustaz bersama kami mohon ampun dan maaf setulus hati. Terima kasih Ustaz, kami sayang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan wakil pelajar untuk tingkatan 5. Ingin mengucapkan selamat berpindah kepada Ustaz Isa. Terima kasih Ustaz di atas segala jasemu yang tidak pernah mengenal penat lelah dalam mendidik kami. Semoga Ustaz terus maju jaya di sekolah yang baharu. Ustaz doakan kami yang mendapat rizal yang mumtaz dalam tajuk azan nusus. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum Ustaz. Selamat bertugas di tempat baru. Merupakan kebiasaan yang ada di Semadu. Semoga tidak pernah jemu mencerahkan masyarakat. Terima kasih Ustaz. Semoga dipermudahkan segala urusan di sekolah baru nanti. Terima kasih segala guru ajar yang telah diberikan kepada kami. Jasa Ustaz dengan melindungi kami, semoga maju jaya dan halalkan segala ilmu yang dicurahkan daripada Ustaz kepada kami di sekolah ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil Aspuri dari PES Kursus 9 Ingin berterima kasih kepada Ustaz Isa kerana telah mencurahkan ilmu kepada kami serta mendidik kami tanpa mengenal erti penat dan lelah. Walaupun Ustaz Isa dikenali sebagai seorang yang tegas, tetapi nanti kami akan mengikuti semua gelak tawa ketika bersama. Semoga panjang umur, memurahkan rezeki dan mempermudahkan segala urusan. Semoga Ustaz Isa bahagia selalu dengan keluarga yang tersayang. Berdiri Bapak. Selamat berpindah ke sekolah baru. Bye. Selamat dapat kami Ustaz Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapan daripada anak bapa sendiri. Bapa, terima kasih telah menjadi ayah yang baik untuk orang. Sejujurnya rasa sedih juga sebab Bapa nak pindah. Orang harap Bapa lebih bahagia di tempat baru. Jaga diri, setiap langkah dan perjalanan diredai oleh Allah. Doa ke orang, semoga orang dapat bangga ke Bapa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam mahabbah. Alhamdulillah, ucapan ini dituju kepada Ustaz Isa atau Ustaz Fadri bin Ismail. Ustaz Fadri bin Ismail atau Ustaz Isa ni tidak lain kita bukan merupakan guru dan sahabat saya lah. Semasa di Pondok Modern dulu, saya pernah bertemu dengan beliau dan di sana tak sempatlah belajar, tapi dia merupakan guru di Pondok Modern dah. Dan bila mana dia telah datang ke Semadum ni, saya pun datang ke Semadum juga dan bertemu pula dia di sini. Dengan pertemuan kali kedua ini banyaklah saya ambil manfaat dan dia pun banyak memberi tunjuk ajar kepada saya. Jadi perpindahan dia ke Pondok Modern itu merupakan satu takdir yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perpindahan ini bukanlah satu perpisahan. Selama-lamanya kita boleh pergi mari lagi dan kita boleh
bertanya khabar lagi. InsyaAllah semoga Ustaz maju jaya di Pondok Moden, dan semoga Pondok Moden menjadi sebuah institusi yang berjaya sebab adanya Ustaz di sana. Jadi mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, gurau yang tak disengajakan yang menyebabkan rasa hati. Mohon maaf banyak-banyak. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz sekarang ini berada di tempat dia sebelumnya menjadi cita-cita Ustaz untuk berada di sana. Pun begitu, setelah beberapa hari Ustaz tinggal sini, pintu ini menyaksikan masih terbuka untuk Ustaz, dan sesungguhnya hadir ini menyaksikan bahawa setelah beberapa hari Ustaz tak ada di sini, pelajar mari mengetuk pintu dan melihat kerusi Ustaz Isa. Beliau menyebut kata-kata Ustaz Isa tak ada dah lah. Jadi dengan kata-kata yang keluar daripada celah gigi pelajar itu atau mulutnya menjadikan diri ini sayu, dan insyaAllah mudah-mudahan suatu masa nanti Ustaz Isa akan berada di sini juga sebelum daripada menamat perkhidmatan, dan insyaAllah semoga Al-Fadhil Ustaz berada di sana menjadi guru yang besar, tuan guru, insyaAllah tuan guru kepada ribuan pelajar daripada tahun ke tahun, insyaAllah, dan melahirkan manusia yang hebat sebagaimana hebatnya Ustaz Isa. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat saya Ustaz Isa, selamat berpindah ke Pondok Moden. Terima kasih atas tunjuk ajar yang diberikan selama ini. Terima kasih kerana menjadi sahabat saya di Semadum. Diharapkan perpindahan ini bukanlah perpisahan untuk kita, tetapi lebih kepada kita berjauhan sedikit. Saya doakan Ustaz semoga cemerlang di tempat yang baru, dan doakanlah kami di Semadum ini supaya dipermudahkan segala urusan kami, dan juga dipermudahkan urusan Ustaz di tempat yang baru. Semoga persahabatan kita kekal selamanya, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بمناسبة الانتقال الأستاذ فضري إسماعيل من المدرسة الثانوية الدينية العربية دار العلوم محمدية في قلم إلى دار التعليم الديني بكندس باجوك كلانتان، وأنتهز هذه الفرصة القيمة لأقدر على الأستاذ على سعيه ومساهمته في رفع مستوى التعليم الديني في هذه المدرسة، وأرجو منه أن يبذل جهده في مكان جديد في دار التعليم الديني. Untuk Ustaz Fadri Ismail, semoga dapat meneruskan kecemerlangan dan juga pendidikan berkualiti di Pusat Pengajian Bacuk, Pusat Pengajian Pondok Bacuk di bawah Yayasan Islam Kelantan, dan semoga Ustaz diberikan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk menaburkan jasa bakti di sana, terutama sekali untuk meninggikan bahasa Arab di sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan. Sekian, terima kasih.